Ni dah memang jadi pilihan utama headphone aku sekarang. Untuk editing, untuk gaming, tengok movie, semua aku bantai guna headphone ni je weh. So guys, ini dia headphone terbaru daripada Fantech, which is Fantech HG30 Carbon 7.1. Lepas dah beberapa hari aku menggunakan this headphone, so ni pandangan jujur aku. First, dia datangkan dengan dua warna, which is warna hitam dan warna putih. Tapi aku pilih warna putih sebab aku suka tau mix antara warna putih dekat sini and warna hitam dekat headband atas ni. Kalau warna hitam tu nampak kosong sangat. Tapi depends pada korang lah. Untuk connection, dia just menggunakan USB, bukan 3.5mm AUX tu. So kalau nak guna untuk phone tu, kena ada dongle lah. Kat bahagian belakang ni, korang boleh control dia punya volume ataupun nak mutekan terus this microphone. Memang senang lah. Dia bukan dekat wayar dia ni Untuk berat dia just nice. Dia tak terlalu berat dan tak terlalu ringan. Sebab body dia daripada plastik tapi still dia tak rasa murah and rasa macam pakai headphone yang mahal. Harga dia murah je. Korang boleh tengok harga kat bawah. And dia punya ear cup jenis over ear, memang tertutup lah korang punya telinga. Dia punya ear cup menggabungkan antara leather dan juga fabric. So bagi aku dia nampak sangatlah nice. Kat atas ni pun ada padding yang mana bila bersentuhan dengan kepala aku, dia tak rasa sakit yang selesa. Plus kalau tengok dekat bahagian atas ni ada emblem Fantech besar-besar dia tulis. Cantik man. Dari segi music experience dia pula, kalau sebelum ni aku tak pernah dengar detail-detail music macam tu, tapi aku boleh dengar menggunakan headphone ni. And yang paling best, sepanjang video ni dirakam, suara aku 100% daripada mikrofon headphone ni. So korang boleh nilai sendiri macam mana kualiti dia. Best kan? Korang nak buat podcast pun boleh ni. Kalau korang nak try this headphone, link aku sediakan dekat bawah.